Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan tentang beberapa simpulan. Ikatan yang pertama ialah simpul mana. Siap. Tujuan ikatan ini ialah untuk mengikat pada but semasa berlabuh. Yang kedua, ikatan silang. Fungsi ikatan ini adalah untuk membuat jambatan, menara dan gadget. Selain itu untuk menghubungkan dua kayu. Siap. Ikatan yang ketiga ialah ikatan dua simpul. Ikatan ini digunakan untuk diikat pada galon dan pokok agar ikatan tidak terlucut. Siap. Yang keempat adalah ikatan hiritan balak. Ikatan ini berfungsi untuk mengikat atau mengheret tali balak. Selain itu, ikatan ini juga berfungsi untuk mengikat tali pada tiang. Siap. Sekian daripada kami. Terima kasih.